Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan share berkaitan WhatsApp, sistem WhatsApp, iaitu berkaitan subscription, help dan support dan juga profile setting anda di dalam dashboard WhatsApp. Okey, so kalau anda pergi ke bahagian menu selepas login di bahagian subscription, dia akan paparkan package yang ada lah, plan sekarang, harga promosi sekarang yang kita ada dalam WhatsApp. So harga ni mungkin akan berubah, plan pula mungkin akan berubah dalam masa akan datang. So sekiranya harga ini amat kompetitif berbanding penyedia sistem WhatsApp yang lain, so anda terus grab saja, tak ada masalah. Ada banyak package-package free juga, sila layari laman WhatsApp lamanrasmi.com untuk dapatkan package percuma kita. Okay, ada package percuma setahun dekat sana. So kat sini basically anda boleh tengok subscription anda. So anda boleh refer kepada subscription history untuk previous plan yang anda guna. So dekat WhatsApp ni kita tak ada auto deduct punya sistem. Maksudnya sekali anda subscribe, anda dapat akaun tersebut untuk guna dalam tempoh yang berdasarkan plan tu lah. Contoh untuk plan before ni dia per year, maksudnya setahun-setahun. So lepas setahun dia akan hantar reminder untuk anda renew. So renewal adalah manual. So dia akan hantar email reminder sekiranya anda tak renew atau tak nak continue, anda tak perlu buat apa-apa, sistem akan lock account anda secara serta-merta lah. Anda tak boleh login selagi tak renew. Itu saja. So dia tak ada auto deduct atau debit daripada credit card atau debit card buat masa sekarang. So semuanya adalah manual, kita hantar reminder. So kalau per month anda tak renew selepas hantar reminder tersebut, so account tu nanti dia tak boleh hantar WhatsApp lah. So dia tak berfungsi. So selagi anda login dan renew, so dia akan berfungsi semula. Okey, dia ada banyak limit-limit berdasarkan plan. Kita ada iChatbot punya plan, message limit, contact limit, messaging limit. So anda boleh review semua di dalam dashboard subscription. Okey, untuk upgrade sekiranya anda daripada plan yang per monthly nak upgrade ke plan yang lebih tinggi, anda boleh terus subscribe di sini. So untuk upgrading, dia tak ada carry forward credit atau apa saja, dia akan terus activate plan yang barulah yang anda subscribe. Kita tak ada refund dan lain-lain transferable limit yang seangkatan dengannya lah. Maksudnya kira anda subscribe tu, dia akan close the current plan dan akan replace dengan new plan start from daripada date yang anda subscribe tu lah. So dia akan replace terus. Okey, sekiranya anda mengalami masalah, anda boleh pergi ke bahagian help and support pula. Anda boleh create support request. So kita punya technical team akan cuba respon lah. Ataupun anda boleh join kita punya group WhatsApp untuk tengok announcement terkini, package terkini, promotion dan juga help and support lah. Anda boleh contact dekat group support kita. Anda boleh chat dengan WhatsApp untuk join kita punya group WhatsApp dan kita boleh discuss dekat sana. Saya sendiri akan ada dalam team tersebut untuk support anda. Okey, untuk profile setting pula, anda boleh set anda punya email, nombor telefon dan lain-lain. Tukar password dan lain-lain. Okey, untuk out key pun anda boleh tukar out key anda dan last sekali adalah log out. Okey, back to dashboard. Okey, anda boleh tengok anda punya statistik di dalam dashboard. Okey, terima kasih kerana menggunakan WhatsApp. Sekiranya ada apa-apa. Okey, saya lupa satu di sini ada button bulan dekat atasnya untuk anda tukar kepada dark mode. Okey, so WhatsApp yang baru ni dia ada dua mode lah untuk color dia, theme. Kita ada light mode dan juga kita ada dark mode. Alright. Okey, so siapa yang prefer dark mode boleh tukar kepada dark mode dan anda boleh tekan launching ni untuk tengok dan notification lah daripada sistem. Okey. Okey, terima kasih kerana menggunakan WhatsApp. Jangan lupa test kita punya fungsi AI chatbot yang padu. Okey, terima kasih. Kita jumpa dalam video tutorial yang seterusnya.